penganggaran, kita nak menganggarkan. Penganggaran ni, menganggar ni assumption, estimation dalam statistik, data statistik ni memang perkara biasalah. Kita suka menganggarkan benda yang belum berlaku. Memang betul pun benda yang belum berlaku ada keperluan untuk kita anggarkan supaya kita boleh buat perancangan. Cuma ada beribu satu macam cara untuk kita menganggarkan. Dalam topik yang ketujuh ni, anggaran kita fokus kita pada mu, pada nilai purata, tapi bukan bermaksud nilai mu saja yang kita boleh anggarkan. Banyak nilai terutama sigma, tapi cuma dia tak termasuk dalam kita punya syllabus lah. Jadi apa yang anda belajar ni terhad pada mu, tapi dalam keadaan realiti dia tak terhad pada nilai mu. Okey, tadi saya sebut penganggar-penganggar yang terbaik, saksama, tekal dan cekap. Mana keyword dia mesti saksama, dia mesti konsisten, tekal, dan dia mesti yang paling cekap. Yang paling cekap dia adalah varian dia yang paling kecil. That's why dalam topik yang ketiga saya dah terangkan apa itu varian. Lagi besar varian, lagi besarlah sebaran data tu. Data tu jauh sangat daripada nilai-nilai purata. That's why bila melihat data, kena cuba dapatkan maklumat sebaran data tu macam mana supaya kita boleh tahu mean tu sejauh mana dia boleh menggambarkan nilai-nilai data yang lain. Jadi sebagai perbandingan yang saya nak sebut tadi, saya nak bandingkan antara X bar dengan median ni. Dua-dua ialah penganggar yang ada. Kedua-duanya memiliki sifat unbiased dan juga yang sama dan juga konsisten. Lebih kurang begitu. Cuma X bar adalah penganggar yang paling cekap. That's why kat sini X bar ialah penganggar yang terbaik bagi mu. Nak menganggarkan mu mesti gunakan X bar. Walaupun X bar tu dia ada 1000 satu macam yang cerita yang saya dah sebut. Kelemahan dia, X bar ada kelemahan dia. X bar tu dia tak boleh berdiri, dia kena ada dengan persiapkan, tapi inilah yang terbaik berbanding dengan mean, berbanding dengan median. Kenapa? Bukan bermaksud median tu tak boleh digunakan, boleh. Tapi kalau awak kata yang mana yang terbaik, X bar. Adakah median boleh digunakan? Boleh. Boleh digunakan untuk menganggarkan. Kat sini kata X bar konsisten. X bar konsisten. Apabila N semakin besar, nilai varian dia semakin kecil. Semakin kecil nilai varian, semakinlah cekap X bar sebagai penganggar. Tetapi berbanding dengan median dalam konteks konsisten ni dan juga kecekapan ni. Okey, untuk mungkin saya nak perkenalkan bukan saja bila kita cerita X bar, bila kita cerita X bar, dia punya nilai purata bagi taburan persempulan untuk X bar. Bukan nilai purata bagi X bar. Nilai purata bagi taburan persempulan bagi X bar ialah sigma bagi punca cos N. Dari sebab kita ada sigma X bar. Bagi median, dia pun ada varian dia. Varian taburan persempulan bagi median. Dia punya varian dia ialah 1.57 darab sigma kuasa 2 bagi N. Dia sigma kuasa 2 bagi N tu darab dengan 1.57. Menjadikan varian bagi median tu automatically lebih besar pada semua keadaan daripada varian bagi X bar. Atas sebab ni saja yang menyebabkan bila kita nak lihat ukuran yang cekap ni, relatif ni, varian terkecil adalah dimiliki oleh X bar. That's why berbanding dengan median, X bar adalah penganggar yang terbaik sebab X bar ada sifat unbiased, konsisten dan juga cekap. Untuk median, bahasa mudahnya dia kalah hanya ciri yang ketiga, ciri kecekapan relatif tu. Sebab varian dia adalah yang paling besar, tapi dia masih boleh digunakan sebagai perbandingan. Ada tak penganggar yang lain? Ada. Ada banyak lagi penganggar-penganggar yang lain yang selain daripada median. Cuma kat sini sebab kita belajar mean, median dan mode. Jadi saya buat perbandingan setakat apa yang kita dah belajar, terutamanya dalam topik-topik yang sebelumnya. That's why bila kita nak menganggar, kita tak boleh menganggar sebarangan. Dia mesti ada kaedah dan cara dia. Dan dalam kelas ni saya akan gunakan penganggar titik X bar tu sendiri. Saya dah terangkan kenapa X bar adalah penganggar yang paling cekap berbanding dengan yang lain. Dan juga kita akan gunakan penganggaran selang. Iaitu selang keyakinan bagi mu ni dia ada beberapa kes. Yang pertama, sigma diketahui. Nilai sigma diketahui. Kita andaikan nilai sigma tu diberi. Nilai sigma tu diberi. Dalam soalan tu mesti diberi. Dan kita ada kes nanti bila sigma tak diketahui. Apa yang berlaku jika sigma tidak diketahui? Sebab apa? Lazimnya kalau mu tak diketahui, sigma pun tak akan diketahui. Sebab untuk dapatkan sigma kita perlukan mu. Dan secara praktikalnya kalau sigma tu diketahui, maksudnya mu pun kita tahulah.
Sebab dalam formula sigma tu ada mu kan. Kalau lihat formula sigma, kalau variate sigma sama dengan punca kuasa X tolak mu kan. Perjumlahan X tolak mu kuasa 2 bagi dengan N. Jadi nak dapat sigma kena ada mu. Bila sigma diketahui, maksudnya mu pun sepatutnya ada maklumat dia. Tapi untuk kes ini, untuk tujuan akademik, kita andaikan sigma diketahui tapi mu tak diketahui. Untuk membolehkan kita gunakan kita gunakan Z tu nanti. Okey, sebelum tu saya rasa saya tertinggal satu raja untuk saya terangkan. Bila kita bentuk selang keyakinan ni, raja ni. Raja ni bila kita bentuk selang keyakinan, sebab tu kita ada 90%, 95%, 99% keyakinan. Maksud 90% tu keyakinan tu apa? Maksud 90% tu ataupun 95 ataupun 99%, kalau saya buat saya bentuk 100 selang keyakinan. 100 selang keyakinan. Saya bentuk 100 selang keyakinan. Kalau saya gunakan 90% bermaksud daripada 100 tu 90% selang keyakinan saya tu tepat. Di mana selang tersebut mengandungi nilai parameter yang kita nak anggarkan. Manakala 10% lagi kemungkinan 10% lagi selang keyakinan itu tidak tepat menggambarkan selang keyakinan tadi. Begitu juga kalau 95%, 95 daripada 100. 99%, 99 daripada 100 tadi. Contohnya apa? Contoh katalah saya ambil ni contoh yang mudah. Ringkasannya katalah kita ada berapa sampel ni saya ambil. Satu sampel, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Contoh 7 7 sampel. Katalah untuk tujuan kita buat perbandingan, saya tahu mu dia 20. Saya tahu mu dia 20. Saya tahu mu dia 20. Kalau saya ada 7 sampel, saya boleh ada 7 X bar. X bar 1, X bar 2, X bar 3, X bar 4, X bar 5, X bar 6, X bar 7. Kita dah buat dalam topik yang ke-6 kan sebelum ni. Setiap sampel ada X bar dia. Saya boleh senaraikan setiap sampel yang mungkin. Jadi setiap X bar ni kalau awak ingat, X bar 1, 22, X bar 2, 18, X bar 3, 30/5, X bar 4, 17, X bar 5, X bar 6, X bar 7. Semua nilai X bar tu, kalau dalam contoh ni dia agak ekstrim lah. Semua nilai X bar tu berbeza dengan mu. Tak sama pun dengan mu. Walaupun X bar tu sebagai penganggar titik untuk mu. X bar ialah penganggar terbaik, penganggar titik terbaik untuk mu. Walaupun dia terbaik, tapi bukan bermaksud nilai dia sama dengan nilai min populasi tersebut. Itu konsep dia. Bila kita kata X bar ialah penganggar titik, nama pun penganggar, tapi dia adalah penganggar titik yang terbaik. Terbaik tu berbanding orang lain. Adakah nilai X bar sama dengan mu? Tak semestinya dia sama dengan mu. Ini contohlah. Contoh menunjukkan bahawa walaupun kita boleh gunakan X bar. Kalau saya gunakan nilai X bar, kalau dalam contoh ni tak ada satu pun nilai X bar yang sama dengan mu. Jadi semuanya nilai X bar tergelincir, tidak dapat menganggarkan tidak dapat menganggarkan dengan tepat nilai mu yang 20 tu. Kalau berdasarkan nilai penganggar titik. Tapi bukan bermaksud penganggar titik tak boleh digunakan. Sebab dalam keadaan sebenar kita tak tahu mu tu berapa. That's why. Tapi bila untuk tujuan penganggar, untuk awak faham apa maksud penganggar titik dan penganggar selang tu, saya bagikan contoh yang ni. Kita andaikan kita tahu mu 20 dan bila kita kira X bar, kita boleh berada dalam keadaan di mana semua sampel, semua X bar kita tak sama pun nilai dengan nilai dia sama dengan mu. Tetapi apa yang sama? Apa yang sama sebagai contoh, nampak tak dia tulis? Bila saya pernah tulis mu X bar. Mu X bar ialah nilai purata bagi X bar. Expected value of X bar sama dengan mu. Nilai purata bagi X bar. Rujuk balik topik yang ke-6. Semua nilai X bar tu kita campurkan, kita kalikan dengan dia punya nilai kebarangkalian dan bla bla bla, kita dapatlah dia punya nilai purata. Itu yang kita buat dalam topik yang ke-6. Nilai tu sama, tapi nilai X bar tu sendiri tak semestinya sama dengan mu. Itu yang pertama dalam konteks penganggar titik. That's why bila kita gunakan X bar, maklumat daripada sampel, kita kena terima bahawa dia bukannya 100% boleh menceritakan nilai mu tu dengan tepat. Tapi dia lah yang terbaik yang ada, yang boleh digunakan. Okey, bila saya buat penganggar selang, macam mana nak buat dia nanti saya akan tunjukkan. Bila saya buat penganggar selang, saya dapati selang yang mengandungi mu. Selang yang pertama, sampel 1, sampel 2, sampel 4, sampel 5, sampel 6, sampel 7. Sampel 5, 6 dan 7. Hanya sampel 3 saja yang tidak mengandungi selang tersebut berada di luar. Nilai tidak mengandungi mu yang sama dengan 20 tu. Sebab selangnya antara 23/5 hingga 37/5. Selang yang pertama yes. Contohnya apa? Selang yang pertama menjangkakan penganggar selangnya
15 hingga 39. Betul, mu berada dalam selang tersebut. Begitu juga sampel kedua, 4, 5, 6 dan 7. Yang ketiga dia tidak sebab selang dia, had dia antara 23.5 dengan 37.5. Ini bermaksud bila kita buat selang keyakinan, that's why kita tak boleh yakin 100%. Dia ada aras keyakinan. Yang saya sebut tadi, paling rendah pun 90, paling tinggi pun 99 sebab walaupun kita dapat selang tersebut, katalah kita terdapat selang yang ketiga tu. Selang tersebut masih betul. Sebab kita ada aras keyakinan 90%, 95%, 99%. Ada kebarangkalian dia betul, ada kebarangkalian dia akan salah. Jadi bila kita bentuk selang tu nanti, untuk kita menganggarkan nilai yang tak diketahui, nilai mu tersebut, kita kena letak aras keyakinan. Berapa peratus? 90% ke? 95 ke? 99? Kalau 90%, maksudnya 90% kita yakin selang tersebut ada mu. Jadi balance dia apa? 10%. Lagi kita tak yakin bahawa selang tersebut boleh mewakili nilai mu. Itu dia punya limitation dalam kita membuat pembentukan selang untuk menganggarkan nilai parameter yang tak diketahui. Sebab kita masih ada ralat yang boleh orang kata risiko lah. Risiko kita melakukan kesilapan tu. Ada dalam statistik, ada benda tu, tapi kita boleh kawal. Kita boleh kawal dengan menggunakan teknik-teknik yang tertentu lah. Okey, jadi lanjutan daripada tu, selang yang pertama, kes dia ialah sigma diketahui. Kes dia ialah sigma diketahui. Selang dia ada had atas dan had bawah. Had atas dan had bawah. Dan saya boleh simpulkan dia seperti yang ini. Selalunya dia akan tulis macam ni. X bar campur tolak Z alpha per 2. Masih gunakan Z sigma bagi punca kuasa N. Kita pernah jumpa semuanya. X bar kita dah jumpa lama dah. Z kita dah jumpa topik yang kelima dan topik yang keenam. Sigma bagi punca kuasa N itu ialah sigma X bar. Yang kita dah jumpa dalam topik sebelum ni, topik yang keenam. Itulah nilai selang yang kita bentuk. Kita perlukan 3 maklumat. X bar tu sendiri, nilai Z yang terlibat dan juga nilai sigma X bar tu. Sigma bagi punca kuasa N. Maksudnya kita gunakan maklumat, bukan maklumat baru. Semua maklumat tersebut ada dalam bab topik yang kelima dan topik yang keenam. Cuma kita susun dan mengikut keperluan. Tertakluk masih pada andaian populasi bertabuhan normal, teorem had memusat, saiz sampel mesti besar. Kalau tak normal, saiz sampel besar. Kalau normal, tak kisahlah berapa saiz sampel. Itu masih sama. Tidak ada yang berubah. Cuma kali ini dia mesti ada satu syarat tambahan, sigma diketahui. Sigma mesti kita tahu. Kalau sigma tak diketahui, dia ada cerita lain nanti. Tapi masih boleh kita cari. Okey, cuba kita lihat. 90, 95, 99. Dia akan mempengaruhi nilai Z ni. Nilai Z ni, dia akan dipengaruhi oleh berapa peratus selang keyakinan yang kita akan bentuk. Okey, secara umum je. Sebab kita merujuk jadual Z. Kalau awak boleh hafal ni lagi bagus, lagi cepat. Okey, kalau 90%, tadi saya sebutkan 90%, 95, 99. Tiga yang popular. Yang lain boleh tak? Boleh. Daripada 0 sampai 100%. Tapi yang popular yang ini. Selalunya. Okey, 90%, 0.9. Sebab kita akan, kalau ingat, kalau Z tu dia luas di bawah kelok kan. Luas di bawah kelok, dia akan terkait dengan 90%, Z dia ialah 1.645. Kita pernah jumpa nombor ni kan, 1.645. Bila kita buat apa? Bila kita buat aras ketian, bukan aras ketian, kita buat apa? Bila kita kira luas di sebelah di sebelah kiri dia 0.05 kan, kalau masih ingat lagi. 1.96, 95%. Dan juga 99% adalah 2.576. Itu kalau maksudnya apa? Kalau selang tu 90%, Z dia tetap 1.645. Kalau 95%, Z dia 1.96. Kalau 99%, Z dia 2.576. Cuma yang ini 98%. 98% dia bukannya yang biasalah. Tapi kita still boleh dapat Z ialah 2.33. Nanti saya tunjukkan macam mana nak dapat nilai dia. Okey, secara umum dia, mana datang 1.645 tu? Macam mana dia nak tentukan? Macam mana nak 95% 1.96 dan tak kisahlah berapa nilai dia. Okey, saya logik dia, kita balik semula pada nilai jadual Z itu sendiri. Kita balik semula pada nilai Z itu sendiri. Bila saya sebut 90% selang keyakinan, dia juga merujuk pada luas di bawah kelok
90% daripada luas keseluruhan. Kita tahu luas keseluruhan, luasnya sama dengan 1. Kalau kali dengan 100, dia jadi 100% lah. Jadi 90% adalah 90% kawasan berlorek di tengah-tengah. Di tengah-tengah kelo normal piawai. Jadi kalau saya tukar 90% pada nisbah, dia akan jadi 0.09. 0.90. Sama dengan luas di bawah kilo, sama dengan nilai kebarangkalian. Jadi kalau di tengah-tengah tu dah 0.9, di sebelah kiri tu balance tu berapa? Balance tu, kalau lihat kat sini, kita ada, ini ialah 1 tolak alfa. 1 tolak alfa. Yang kita sebut-sebut, luas kawasan tu, kalau dalam konteks selang keyakinan, kawasan yang sama, tapi kali ini 0.9 di tengah-tengah kelo normal piawai tu. 0.9 yang kita fokuskan untuk selang keyakinan tu, dalam konteks selang keyakinan, nama dia ialah 1 tolak alfa. 1 tolak alfa. A tu ialah alfa, ALFA. Jadi kalau 1 tolak alfa 0.9, 1 tolak alfa ialah luas kawasan 0.9. Jadi yang alfa tu berapa? Yang alfa tu ialah 1 tolak 0.9. Luas kawasan yang bukan di tengah-tengah tu. Luas kawasan selain daripada yang di tengah-tengah tu ialah alfa 0.10. Kawasan di sebelah kiri dan kawasan di sebelah kanan. Saya nampak ada dua kawasan alfa tu. Satu di kanan, sebab 0.9 tu di tengah-tengah. Dan ingat, Z bersifat simetri. Kalau Z bersifat simetri, kalau saya bagi 2 0.9 ni, dia akan jadi 0.45 lah. Di sebelah kiri dia 0.45, di sebelah kanan dia 0.45. Sebab Z tu dia ada sifat simetri. Jadi dia menyebabkan kawasan alfa 0.2 tu, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri. Dan luas kawasan di sebelah kanan, di sebelah kiri tu adalah sama, iaitu kita alfa tu perlu bagi 2. 0.1 bagi 2, 0.05. Luas kawasan ni 0.05, 0.05. Jadi kalau buka jadual Z, cari nilai 0.05, kita pernah buat benda ni. Akan ada dua nilai yang paling hampir. 0.0505, 0.0495. Bukalah jadual benda dia. Awak akan jumpa 1.4, 1.65, dan saya rasa saya pernah terangkan yang terbaik ialah 1.645. Kita nilai dia ialah 1.645. That's why nilai Z dia dalam jadual awak akan jumpa Z negatif 1.645, tetapi oleh kerana dia bersifat simetri, automatik kawasan di sebelah kanan dia ialah positif 1.645. Itu sebab dia. Kenapa 1.645? Sebab tu kalau 90% selang keyakinan, gunakan Z, dia adalah 1.645. Okey, kalau ada soalan, boleh tanya anytime. Okey, saya besarkan selang tu jadi 95%. Lagi besar lah kan? 95% di tengah-tengah. 0.95. 1 tolak alfa. Jadi 1 tolak alfa 0.95. Balance dia alfa sama dengan 0.05. Luas kawasan di luar, di sebelah kanan dan di sebelah kiri yang ini. Dan tentulah alfa perlu bagi 2. Alfa perlu bagi 2. 0.05 bagi 2, 0.025. 0.025. Buka jadual Z, awak akan nampak nilai ni 0.025. Nilai ni memang ada tepat. Negatif 1.96. Di sebelah kanan dia, automatik dia positif 1.96. Dan nilai ni takkan berubah. Sebab Z unik, dia takkan berubah. Walaupun saya sampel berubah. Dengan aras keyakinan 90%. 95% selang keyakinan bagi Z, automatik 1.96. Tak ada nombor lain. Memang nombor tu memang tepat. 1.96. Okey, 95%. Okey. 99% lagi besar. Lagi besar. 1 tolak alfa 0.99. Jadi alfa berapa? 0.01. Alfa sama dengan 0.001 dah kan? Bukan 0.1. 0.99. 1 tolak 0.99 kita dapat 0.01. Atau lebih 0 pula. 0.01. Perlu bagi 2.
sebab kita ada luas kawasan di sebelah kanan, di sebelah kiri dia lagi kecil. Alfa bagi 2 dapat 0.005. Luas kawasan ni. Inilah alfa bagi 2, 0.005. Tengok cari 0.005 dalam jadual anda akan dapat 2.5 lebih kurang 2.57 lah. Lebih kurang 2.57 begitu. Kalau dibundakan, kalau dalam buku ni dia gunakan 2.576 ataupun negatif 2.57, lebih kurang begitulah dia punya nilai, sebab dia nilai anggaran dia. Bergantung pada di mana nilai yang perlu anda pilih. Okay, jadi itu dia punya dia punya orang kata anggaran nilai-nilai dia. Kalau dalam ni 3 nilai ni, iaitu 90%, 99% ataupun 90, 95 dan 99%. Itu antara 3 nilai untuk Z yang paling popular, yang untuk selang keyakinan. Yang lain-lain, kalau selang yang lain-lain pun masih boleh digunakan. Okey, sebagai contoh saya tunjukkan macam mana nak bentuk selang. Katalah saya ambil nombor-nombor yang lain yang bukan yang popular. Katalah saya ambil kita nak dapatkan 80%. Contoh 80% selang keyakinan. Lukis di tengah-tengah dia 0.8. 0.8 balance dia ialah 0.2. 0.2 bagi 2. Alfa sama dengan 0.2. Alfa per 2. 0.2 bagi 2, 0.1. Di sebelah sini dan di sebelah kanan pun 0.1. Buka jadual Z. Cari 0.1. Z yang negatif paling mudah. Kalau 0.1, kalau buka jadual Z, kalau saya tengok jadual Z saya yang paling hampir, kalau saya tak silap, ialah awak akan dapat negatif 1.28. Tengok pada negatif 1.28. Positif 1.28. Itu nilai Z. Setiap selang keyakinan dia mesti ada nilai Z dia. Sebab apa formula tadi yang saya sebut, dia adalah X bar campur tolak Z kali sigma per punca kawasan N. Z tu dia letak alfa per 2. Itu yang saya letak alfa bagi 2 tu maksudnya kawasan di sebelah kiri dan kawasan di sebelah kanan tadi. Sebab tu alfa tu bagi 2. Kenapa alfa tu bagi 2? Sebab kita luas kawasan Berlorik berada di tengah-tengah tadi. Ini dalam bentuk gambar raja saya kongsikan bagaimana nak membentuk nilai aras keyakinan tersebut. Yang menggunakan Z dengan syarat selang keyakinan sigma diketahui. Apa formula dia? Ini dia. Jadi ada 3 maklumat yang diperlukan. Nilai X bar itu sendiri, nilai Z dan juga nilai sigma per punca kawasan N. Z itulah yang akan ditentukan berapa nilai Z. Dia akan ditentukan oleh nilai nilai peratus selang keyakinan tersebut. Okey, cuba kita lihat contoh. Mana contoh dia? Okey, contoh muka surat 17. Contoh muka surat 17, saya ada satu data menunjukkan jualan komputer untuk tempoh 25 bulan yang lalu. Taburan jualan komputer diandaikan bertaburan normal dengan sisian piawai 75 juta unit komputer sebulan. Taburan jualan komputer dengan sisian piawai 75 juta unit sebulan, dapatkan 95% selang keyakinan bagi purata jualan komputer. Dapatkan 95% selang keyakinan bagi purata jualan komputer. Ini contoh soalan selang keyakinan. Berapa peratus selang keyakinan yang diminta? 95%. Kalau kita boleh gunakan Z, dia automatik dia jadi 1.96 untuk 95%. Tapi kita tahu nak gunakan Z, pertama mesti ada syarat populasi bertaburan normal. Dalam soalan tu ada populasi bertaburan normal dan sigma diberi. Sigma diberi dalam soalan ni. Sigma sama dengan 75. Ini ialah untuk sigma bukan S. Sebab ayat ni dia tak merujuk pada sampel. Data berikut untuk tempoh 25 tahun. Kita ada data 25 tahun. N sama dengan 25. Jadi sigma pun ada. Sigma sama dengan 75. Sigma sama dengan 75. Sigma ada. Maklumat populasi normal pun ada.
And then kita nak 90%, jadi automatic Z adalah 1.96. Kawasan di tengah-tengah 0.95. Jadi nilai Z dia 1.96. Okey, dalam selang, jadi kita ada sigma dah ada, N dah ada, Z dah ada, kita perlukan X bar. X bar tak diberi dalam soalan, tapi dia bagi data. Dia bagi data, jadi kita kena kira lah. Kita kena kira, campurkan semua sekali, bagi dengan N sama dengan 25. Saya dah kirakan di belakang tu. Slide yang seterusnya, X bar dia balik, saya berkira semula, pastikan dapat jawapan 370.16. X bar 370.16. Z berapa tadi? 1.96. X bar dah ada, Z 1.96. Sigma sama dengan 75 diberi dalam soalan N. N saya sampel sama dengan 25. Dan itulah nilai dia. Jadi saya masukkan saja 370.16 nilai X bar. Z 1.96. Okey, yang ini kalau rasa kita keliru, letak je. Kurungan pun sama. Iaitu 1.96 kali 75 bahagi punca kuasa 25. Kalau gunakan step by step, bahagian ini saja dia adalah 370.16 campur tolak 29.4. Dia akan ada dua nombor. Kenapa ada dua nombor? Sebab kita ada campur tolak ni. Jadi ini apa maksudnya? 370.16 tolak dengan 29.4. 40 dapat 340.76. Manakala satu lagi kita kena campur 370.16 campur 29.4. Kita akan dapat jawapan dia 399.56. Itu contoh selang keyakinan. Dalam contoh ni kita ada X bar 370.16. Jangan lupa X bar ialah penganggar titik tadi. X bar ialah penganggar titik bagi mu. Berdasarkan X bar, nilai kalau kita gunakan X bar, nilai X bar menjangkakan nilai mu ialah 370.16. Sebab dia penganggar titik kan, dia berdasarkan nilai X bar tersebut. Tapi kalau berdasarkan penganggar selang, ini dia. Penganggar selang dia jangkakan nilai mu antara 340.76 hingga 399.56 berdasarkan nilai penganggar selang. Jadi kita automatik kita dapat dua nilai penganggar kat sini. Penganggar selang dan juga penganggar titik. Dan bila kita bentuk penganggar selang, ingat kita gunakan maklumat penganggar titik juga. That's why automatic kita akan dapat nilai nilai penganggar titik semasa kita mendapat nilai penganggar selang tersebut. Okey, jadi kalau saya huraikan dulu apa maksud nombor ni. Kalau kita buat satu garisan, faham? Satu garisan. Okey, had bawah dia 340.76. Had atas dia ialah 399.56. X bar akan berada di tengah-tengah ni. X bar ialah 370.16. Yang ini ialah jarak dia. Perbezaan yang dibenarkan. Perbezaan itu maksud perbezaan yang dibenarkan, iaitu berapa tadi? 29.4 ni. Sebab dia campur tolak dengan 29.4. Iaitu 1.96 darab 75 per punca kuasa 25. Itu maksud penganggar selang. Penganggar titik X bar ialah 370.16. Berdasarkan penganggar selang, nilai itu dijangkakan antara 340.76 hingga 399.56. Ini contoh 95% selang keyakinan, iaitu penganggar selang. Penganggar selang bagi mu. Nilai mu yang kita nak anggarkan untuk contoh ni. Itu untuk contoh kes di mana sigma diketahui untuk selang keyakinan. Okey, jadi itu pengira dia, itu contoh dia. Okey, untuk homework awak nanti just tukar saja
90% selang keyakinan, dan 99% selang keyakinan. Tengok apa yang berlaku. Z akan berubah. Z kat sini berapa? 1.645 saya sebut tadi kan. 1.645. Yang ini berapa? 2.257. Lebih kurang lah. 2.257. Ada boleh tentukan. Tengok apa jadi pada selang. Selang tu tentu dia akan jadi semakin bagi besar alas keyakinan, semakin lebar lah selang tersebut. Tapi nombor dia akan berbeza lah. Bergantung pada alas keyakinan tadi. Okey, sekarang untuk kita terjemahkan apa maksud selang ni. Apa ayat yang terbaik untuk kita huraikan dua nombor ni. 340.76 dan 399.56. Okay, dalam slide yang seterusnya, slide yang ke-19 ni, saya ada bagi 3 jawapan. Dia basically ketiga-tiga tu betul. Kita boleh dianggap ada setengah buku dia pakai. Cuma yang paling tepat yang dua yang kat atas tu. Dua yang saya kata tanda right tu. Yang pangkal tu orang kata dia memberi maksud boleh digunakan, tapi maksud dia agak berbeza sebab kita dalam konteks penganggaran. Okay, kenapa? Jadi kalau katalah awak nak terjemahkan, pilihlah salah satu daripada dua ayat yang pertama tu, sama ada awak kata dengan 95% kita yakin bahawa selang 340.76 hingga 399.56 mengandungi mu. Ataupun kita boleh kata dengan keyakinan, dengan 95% keyakinan bahawa anggaran mu, mean sample, anggaran mu tu ialah X bar. Anggaran mu mean sample X bar tu bernilai antara 340.76 hingga 399.56. Pilihlah salah satu. Saya kata yang paling ringkas tu yang atas tu yang paling tepat kan. Yang paling ringkas dan yang paling tepat. Okey, jadi yang kedua tu pun okey. Boleh diterima dan boleh dianggap sebagai betul. Pilihlah salah satu. Yang kedua dia fokus pada X bar tu. Sebab kita bila mengira tu kita pakai X bar campur tolak kan. Kita campur tolakkan nilai X bar. Yang ketiga tu pun betul, tapi kurang tepat lah. Dia tak salah 100% sebab ayat dia lebih kurang sama tapi maksud dia lain. Dia katakan awak kena bezakan yang antara nombor 1 dan nombor 3 tu. Yang nombor 3 tu dikata dengan keyakinan 95% bahawa mu bernilai antara 340.76 hingga 399.56. Dia masih bercerita pasal mu dan juga nilai selang tadi. Okey, ayat yang pertama dikata apa? Dengan 95% kita yakin bahawa selang 340.76 hingga 399.56 mengandungi mu. Yang ketiga tu dia kata mu bernilai antara dua nombor tadi. Walaupun hampir sama maksud dia, tapi yang ketiga kalau kita kita teliti lagi, konsep selang ni maksudnya nilai mu kita tak tahu berapa nilai mu. Even kita tak tahu pun mu tu antara berapa hingga berapa. Cuma kita gunakan maklumat sampel dengan nilai peratusan tertentu, Z tertentu, kita dapat selang tersebut. Dan 95% kita yakin bahawa dalam selang tu ada mu. Dalam selang tersebut ada mu. Tapi kita tak tahu berapa nilai mu yang sebenar. Bila kita tak tahu berapa nilai mu yang sebenar, macam mana kita nak tahu nilai mu tu antara 340.76 hingga 399.56 tu? Ayat yang ketiga tu kan. Ayat yang ketiga tu dia kata mu bernilai 340.76 hingga 399.56. Padahal kita tak tahu pun nilai mu tu berapa sebenarnya. That's sebab paling tepat kita kata nombor yang kita anggarkan tu akan mengandungi mu. Bukannya mu bernilai antara dua nombor tersebut. Jadi dia punya dari segi maksud dia hampir sama, tapi orang kata kalau kita faham betul konsep penganggaran, that's why saya kata yang pertama tu yang paling tepat. Kita tak tahu berapa mu. Kita tak tahu pun berapa mu tu antara berapa hingga berapa. Tapi kita ada satu metod untuk menganggarkan mu, dan metod tersebut dia bagi dua nombor. Jadi kita yakin dua nombor tu mengandungi mu. Bukan mu bernilai antara dalam dua nilai yang kita kira tadi. Itu antara sikit lah dia punya, orang kata dia punya orang kata ada perdebatan kat situ lah yang mana satu betul. Tapi ini saya dapat daripada beberapa buah buku lah. Beberapa buah buku dan bolehlah dianggap sebagai betul. Tapi kalau nak kata yang mana paling tepat, nombor 1 dan nombor 2 tu. Sebab kita mengambil kira nilai mu nilai mu tidak diketahui. Itu yang dimasukkan dengan maksud selang keyakinan bila kita bentuk selang keyakinan. Bagi kes sigma diketahui. Okey, ada soalan setakat ni? Jadi untuk homework
Cuba buat 90 dan 90%. Okey, silakan. Ada soalan? Bila saya tengok yang 90% dan juga 99% ni, dia macam peraturan empirikal, cuma dia tak ada mu saja. Yes, hampir sama. Hampir sama kalau dalam peraturan empirikal tu, dalam topik yang ketiga kan, kita ada kalau populasi bertaburan bersifat simetri dan bertaburan normal, 68% data, lagi sekurang-kurangnya 68%, sekurang-kurangnya 95%, sekurang-kurangnya 99%, hampir semua kan data dalam selang mu campur tolak 1 sigma, mu campur tolak 2 sigma, mu campur tolak 3 sigma. Nampak tak? Kalau kata nak kaitkan tu, awak tengok kalau kata kalau yang lain tu kalau topik yang ketiga, kita ada mu campur tolak sigma, mu campur tolak 2 sigma, mu campur tolak 3 sigma. Kalau dalam konteks Z, ini akan jadi kalau saya ambil 2 mu campur tolak 2 sigma ni, ayat dia kata apa empirical, sekurang-kurangnya 95% kan? Lebih kurang 95%. Lebih kurang. Lebih kurang. Dalam Z, dia akan jadi 1.96 kan? 1.96. Itu yang bezakan Z dengan peraturan empirical. Ini akan jadi 99% tu dia akan jadi 2.57. Maksudnya ada sedikit perbezaan, tapi hampir sama. Yes, hampir sama. Peraturan empirical tu pun dia merujuk pada perkataan untuk simetri dan bertaburan normal. Sebab tu dia guna perkataan lebih kurang. Tapi untuk Z, dia tak ada lebih kurang. Untuk yang ni, okey. Terima kasih kepada yang bertanya tu. Dia, yang Z ni tak boleh pakai lebih kurang. Dia mesti 90% tepat. Tak boleh. Kalau awak pakai perkataan lebih kurang 90%, salah pula untuk ni. Kalau yang peraturan empirical tu betul. Mesti pakai lebih kurang. Kalau Chebyshev, mesti pakai sekurang-kurangnya. Kalau untuk yang ini, yang kita tengah belajar ni, mesti kata 90%. Maksudnya tepatlah 90% tu. Tak boleh lebih kurang ataupun sekurang-kurangnya. Itu yang membezakan dia. Z dengannya peraturan empirical, apa lagi dengan teorem Chebyshev. Boleh? Boleh, terima kasih. Ya, of course. Dia ada kaitan kan. That's why saya dah cakap awak, dia akan berkait daripada apa yang awak belajar dalam topik-topik yang sebelum ni. Apa lagi? Sekarang bila dah tahu banyak, kita akan rasa macam terkeliru lah. Terkeliru sikit kan buat peraturan empiricalnya, yang itu, yang ininya. Macam itulah. Itulah dia punya cabaran. That's why jangan skip mana-mana topik tu je saya cakap. Jangan skip mana-mana topik supaya awak tak hilang, tak lost. Supaya boleh bezakan dan jawab ikut keperluan. Okey, itu masuk selang keyakinan. Jadi selang keyakinan kita ada X bar, kita perlukan X bar, kita perlukan Z, sigma dan juga sigma bagi punca kuasa N itulah. Jadi dari segi formula, dari segi data tu, dari segi apa yang kita perlukan bukan benda baru. Kita gunakan semua apa yang kita dah belajar sebelum ni, cuma kita susunnya dalam bentuk selang, dalam bentuk selang keyakinan. Okey. Ini bagi kes sigma diketahui. Okey, hari ini saya pergi kes sigma diketahui sajalah. Kalau sigma tak diketahui, kita bawa pada minggu depan. Dia ada satu situasi yang lain. Okey, untuk selang keyakinan ni, bila kita membentuk selang keyakinan ni, kita tak boleh bentuk sembarangan. Sebab kita nak menganggarkan. Sesuatu yang kita tak tahu. Dan kaedah dia mesti dia mesti ada kaedah. Dia tak bolehlah kita anggarkan kita main teka-teka kan. Dan bila kita menganggarkan ni, dengan peraturan tertentu, jadi selang yang kita bentuk tu nanti, sama ada dia lebar tu jauh jarak antara had bawah dan had atas ataupun dekat, dia akan bergantung pada maklumat yang kita ambil. Aras keyakinan itu sendiri, nilai sigma dan juga nilai N itu sendiri. Nilai sigma dan nilai N. Sebab dia kata lebar selang berfungsi kepada aras keyakinan. Kalau selang kita terlalu lebar, kalau saya kata contohlah, saya jangkakan markah pelajar antara 10 hingga 90. Contoh kan, jauh kan? Banyak sangat nombor antara 10 hingga 90 tu. Berbanding kalau saya kata, okey, saya jangkakan markah pelajar antara 60 hingga 70. Macam lagi kata kita lagi boleh kita percaya sebab nombor tu akan sekitar 10 nombor, 10-11 nombor saja. Berbanding kalau saya jangkaan saya lebar,
terlalu jauh 10 hingga 90 berbanding dengan 60 hingga 70. Okay, lebar, sama ada kelebaran tu besar atau kecil, bergantung pada apa maklumat yang kita ada. Aras keyakinan, nilai sigma dan juga nilai n. That's why dia kata lebar selang berfungsi kepada aras keyakinan sigma dan juga n untuk kita dapatkan selang yang terbaik. Selang yang terbaik tu dia tak semesti kecil. Dia mesti secara relatif dan maklumat tu kena tepat. Dia kadang-kadang bila kita nak dapatkan sesuatu output dan sebagainya, kita kena tahu kita perlukan maklumat yang tepat, output yang tepat. Output yang tepat tu dia bukannya output tu sendiri, dia mestilah output yang tepat tu dia datang daripada proses yang betul. Kalau proses tu dah betul, keluarlah apa pun output, walaupun output tu orang kata macam orang kata kita tak berkenan dengan output tu kan, maksudnya output tu tidak kita jangkakan, tapi itulah yang terbaik. Itu dalam statistik dia begitu. Dia pentingkan proses tu. Kalau proses tu dah betul, tak kisahlah apa keputusan yang keluar. Walaupun keputusan tu orang kata dia tidak menyokong kita, tidak sukar untuk kita jelaskan. Contoh kan, ada kadang bila kita buat kajian dapat keputusan, susah kita nak defend. Kalau orang tanya kenapa kenapa macam tu kenapa macam tu, kenapa macam ni kan, tapi proses dah betul. Kita kena terimalah. Dan kita kena cari kenapakah perkara tersebut boleh berlaku. Begitu juga bila kita buat selang. Ada beberapa perkara yang perlu kita ingat bila perlu diberi perhatian, iaitu semakin tinggi aras keyakinan, semakin lebar jarak selang. Sama ada nak pilih 90, 95, 99, awak boleh pilih mana-mana, 90, 95 hingga 99. Tapi kena ingat, semakin tinggi aras keyakinan, semakin lebar. Semakin rendah aras keyakinan, semakin kecil selang. Tapi bila aras keyakinan kita rendah, maksudnya kemungkinan selang tersebut silap juga adalah semakin tinggi. That's why kita kena balance kan, kena seimbangkan antara selang keyakinan dengan lebar selang tersebut. That's why dalam statistik dia ada 3 je. 90 secara praktikal, paling rendah pun 90, paling tinggi pun 99. Jadi 95 tu paling selamat lah. Orang kata sebab dia berada di tengah-tengah antara 90 dengan 95. Jadi semakin tinggi aras keyakinan, semakin lebar jarak selang. Semakin besar nilai hasil piawai. Semakin besar nilai hasil piawai, semakin lebar jarak selang. Macam saya sebut tadi, bila jarak selang semakin lebar, anggaran kita akan jadi kurang tepat. Terlalu jauh jarak antara nombor yang kita nak jangkakan tu terlalu besar dia punya selangnya. That's why ini satu lagi jawapan kepada persoalan kenapa saiz sistem piawai itu penting. Semakin besar sistem piawai, maksudnya ada something wrong dengan data tu. Data tu mungkin ada outlier, ada kesilapan. Itu kalau belajar dalam kursus yang lain, mungkin dalam kaedah penyelidikan, kalau belajar lebih mendalam, kerana sistem piawai ni cerewet cerita dia. Dia boleh bagi impak pada banyak method yang digunakan, kebanyakan dia melibatkan sistem piawai. Semua formula yang kita gunakan, terutamanya Z setakat ni, dia melibatkan sistem piawai. Dia melibatkan varian, dia melibatkan ralak piawai dan sebagainya. That's why kalau ralak piawai itu besar, sistem piawai itu besar, anggaran kita tu nanti boleh boleh dipertikaikan lah, kerana data kita tu orang kata ada data kita tu ada yang ekstrim sangat, ada yang terlalu besar sangat. Kalau dia kecil sangat. Jadi dia punya keboleh percayaan, itu cerita consistency, reliability, keboleh percayaan data kita, itu pun satu isu yang lain yang perlu kita diberi perhatian bila kita buat research nanti. Dan semakin besar n, walaupun jarak selang kekal, walaupun semakin besar n, semakin kecil jarak selang, walaupun aras keyakinan kekal. Tapi kos untuk meningkatkan data semakin meningkat. Ini satu lagi jawapan. Saya rasa ada 4-5 jawapan. Kenapa saiz sampel lagi besar, lagi bagus. Saya rasa ini yang keempat, kelima kot. Sebab apabila saiz sampel semakin besar, ini kan kalau lihat formula ni, saiz sampel semakin besar, nisbah ralak piawai dia kecil. Bila nisbah ralak piawai dia kecil, the whole question ni dia akan jadi semakin kecil. Jadi itulah pentingnya saiz sampel lagi besar, lagi bagus. Dia akan beri banyak faedah dalam, maksudnya dia akan beri keputusan yang lebih tepat berbanding dengan sampel yang kecil. Sebab bila saiz sampel makin besar, data tu akan mengampi populasi. Cuma kekangan dia adalah pada kos tadi. Bila kita buat research, dia ada kos dia. Semakin besar saiz sampel, semakin tinggilah
ruang yang kita perlu belanjakan, RA-nya, nak proses data jadi semakin lama dan sebagainya. Ini 3 perkara yang perlu anda ketahui apabila anda nak membentuk selang nak membentuk selang keyakinan. Yang saya masukkan yang ini rumus yang ini. X bar campur tolak Z alpha per 2 darab sigma punca kuasa N. Okey, jadi untuk yang terakhir hari ni lah saya akan berhenti pada 7.5 sebab 7.6 tu dia dah jadi cerita lain dah. Sebab kita gunakan T. Okey. Tadi saya bercerita pasal size sample kan. Saya cerita pasal size sample. Size sample besar, size sample besar. Okey, macam mana nak tentukan apakah size sample yang terbaik? Size sample yang optimum. Ini baru first time kita jumpa. Kalau sebelum ni size sample tu diberi. Saya sebut size sample tu mesti besar. Berapa besar? Berapakah size sample yang kita perlu ambil? Dia ada banyak cara ada banyak cara. Kalau dalam kaedah research method tu nak ambil sampling tu pun ada macam-macam. Pening balik nak fikir. Pening kadang-kadang kita nak pilih kan yang mana setiap tu dia ada yang terbaik, ada situasi-situasi yang tertentu. Nak menentukan berapa besar N tu, berapa banyak data pun satu cerita. Dan kita dah tahu size sample tu kalau boleh jangan kurang daripada 30. Dia buat kajian kan. Kalau kurang daripada 30, kena berhati-hati dengan method yang awak gunakan. Kalau orang kata kalau buat presentation tu, kena defend betul-betul tu. Bila itu antara perkara yang akan dilihat berapa size sample, berapa kecil, kenapa kan? Kalau memanglah data kita tu memang tak ada kan. Data kita tu memang ada seciput tu je kan. Ada sikit macam tu je. Contoh macam sekarang kalau kita nak ambil impak perang Asia Barat ke atas ekonomi. Kita nak ambil inflasinya, kita hanya ada baru beberapa bulan kan, data tu sedikit. Boleh tak nak gunakan? Boleh, tapi kena berhati-hati dengan metod yang digunakan. Jadi bila kita nak tentukan berapa besar N, ada beberapa cara. Cara yang kita boleh gunakan untuk dalam kelas ni saya nak ambil selang keyakinan tadi sebab dia ada N kat dalam tu. Jadi daripada sini bahagian yang campur tolak tu Z alpha ni, bahagian ni Z sigma bagi punca kuasa N. Bahagian ni kita anggap dia sebagai B. Saya nak anggap dia sebagai B kan. Jadi dia adalah X bar campur tolak B. X bar campur tolak B. Jadi X bar campur tolak B ni. B tu apa? B tu kat sini ialah Z sama Z kali sigma punca kuasa N. Jadi just skip proses dia. Daripada sini saya boleh keluarkan N. Jadi berdasarkan bahagian ni yang juga dikenali sebagai ralat persampalan, perbezaan yang dibenarkan. Perbezaan yang dibenarkan sebab kita X tolak dan X campur nilai B ni. Dari situ kita boleh keluarkan N dan N dia sama dengan Z kali sigma bagi B kuasa 2. Ini satu formula untuk menentukan size sampel yang optimum, yang terbaik untuk kajian. Berdasarkan nilai Z, nilai sigma dan nilai B tersebut. Itu dia punya formula dia. Dia datang dari mana? Daripada selang keyakinan. Sebagai contoh, macam mana nak tentukan N? Ini contoh soalan dia. Dah ada jawapan dia. Kita lihat sama-sama. Adalah seorang penyelidik ingin mengetahui purata pendapatan yang diperolehi pelajar semasa cuti semester. Beliau mahu mempunyai keyakinan 95% bahawa purata pendapatan sampel adalah dalam lingkungan 50 daripada purata pendapatan sebenar. Maksudnya purata pendapatan sebenar tu ialah nilai min populasi lah, mu. Kajian lepas membuktikan sisian piawai pendapatan ialah 400. Berapakah saiz sampel yang diperlukan untuk memastikan bahawa dengan keyakinan 95% purata sampel adalah dalam lingkungan 50 daripada purata populasi sebenar. Jadi soalan ni dia tanya berapakah saiz sampel N. Jadi jawapan kita last nanti kita kena beritahu saiz sampel ialah sekian. So macam mana nak tentukan saiz sampel? Tengok apa maklumat yang kita ada. Kita ada perkataan. Kita tengok, cuba keluarkan apa yang di nombor-nombor yang disebut. Nombor-nombor yang disebut. Kita hanya gunakan formula. Dalam formula tu dia ada Z, dia ada sigma, dia ada B. Jadi untuk dapat N, kita kena tahu berapa Z yang terlibat,
berapakah sisian piawai operasi, berapakah ralat persampulan B tersebut. Tengok dalam soalan ni, ada tak maklumat kesemuanya? Kita lihat, beliau mahu mempunyai keyakinan 95%. Dia sebut 95%. Keyakinan 95% berkait dengan selang keyakinan 95%. Dan oleh kerana kita gunakan Z, Z 95%, kalau awak hafal tak payah kira lagi. 1.96. 1.96. Jadi kita tahu 95% tu dia berkait dengan Z. Kalau dia sebut 90%, dia adalah 1.645. Kalau 99% 2.57. Tapi sekarang dia sebut 95, Z sama dengan 1.96. Okey. Beliau mahu mempunyai keyakinan 95% bahawa purata pendapatan sampel adalah dalam lingkungan 50 daripada purata pendapatan sebenar. Kita ada 50. Dua kali dia sebut 50 ni. Purata sampel dalam lingkungan 50. Purata sampel dalam lingkungan 50 ni maksud apa? Kalau purata sampel tu X bar campur tolak 50. Mungkin X bar tolak 50. Jadi dua, X bar tolak 50. X bar campur 50 kan? Jadi bila kita buat selang, kita tahu ini ialah apa ni? Kalau kita buat selang, X bar tu berada di tengah-tengah. Di sebelah kiri dia X bar tolak 50. Di sebelah kanan dia X bar campur 50. Dalam konteks selang keyakinan. Jadi kita tahu X bar campur tolak 50 ni. 50 ni ialah B tu. B tu apa? P ialah Z kali sigma apa? Punca kuasa N. Dia dah kira siap-siap. Nilai dia adalah 50. Jadi itu ialah nilai B tu. Sebagaimana yang saya tulis. Z 1.96. Kemudian jelas kita sebut kajian lepas membuktikan sisian piawai. Dia sebut kajian lepas. Kajian lepas ialah kajian-kajian yang terdahulu dan dia bukannya sampel sekarang. Sampel tu yang kita wujud ialah sampel yang semasa, sampel semasa. Jadi kajian lepas, data-data daripada kajian lepas juga kita boleh anggap sebagai nilai parameter. Dalam konteks ni dia adalah nilai sisian piawai ataupun nilai sigma. Sebab tu dia adalah sigma, bukannya S. S tu ialah sisian piawai sampel semasa. Ini adalah kajian lepas membuktikan bahawa sisian piawai pendapatan ialah 400. Dia lebih kepada kita boleh anggap tu sebagai nilai sigma. Jadi sigma sama dengan 400. Jadi ada tiga maklumat yang diberi, B, nilai Z dan juga nilai sisian piawai 400. Jadi tiga nilai ini kita perlukan untuk dapatkan N. Inilah formula bagi N. Z kali sigma 1.96 dan 400 bagi dengan B sama dengan 2. Jangan lupa kuasa 2. Sebab itu dalam formula dia ada kuasa 2. Jadi kita dapat lebih kurang 246. Jadi untuk memenuhi 95% keyakinan penyidik tadi, dan juga purata sampel mesti dalam lingkungan campur tolak 50. Saya sampel yang perlu diambil adalah sebanyak lebih kurang 246. Itu untuk menentukan bagaimanakah berapakah saiz N yang perlu kita diperolehi. Cuma kat sini N ni dia terhad pada Z, pada sigma dan juga pada B tersebut. Kalau berubah je nilai tu, nilai N tu akan berubah. Okey. Jadi 7.5. Okey, saya rasa itu saya nak stop setakat itu dulu. Saya tak nak masuk 7.6 ni, dia lagi berat sikit. Sebab kita masa pun dah tinggal tak sampai lebih kurang 10 minit lebih saja. Okey, ada soalan? Saya ada dua soalan, Doktor. Silakan. Yang pertama, untuk maknanya setakat yang hari ini sampai 7.5 berkenaan dengan sigma yang diketahui, kita masih lagi pakai jadual Z tu kan? Kita belum masuk lagi jadual T. Betul. Yang kedua ni dah keluar sikit daripada topik. Okey. Kalau matematik dulu, strategi kita nak belajar tu, ada setengah subjek atau ada setengah topik tu yang saya boleh abaikan. Contoh macam yang lepas saya abaikan metrik contohnya kan.
Untuk statistik ni boleh kita pakai strategi yang sama ataupun berbeza sikit? Apa ni, okey, maksud awak ada tak topik yang boleh skip itu maksudnya? Ya, betul. Tak ada, tak ada. Dalam saya Okey. dalam saya tak ada. Sebab apa, saya rasa saya dah sebut awal-awal kan. That's why apa ni, kalau dah boleh skip, saya dah skip kan. Saya dah skip kan topik tu. Maksudnya kalau apa ni, kalau maksud apa yang apa ni, Ahmad tanya ni, kalau apa rasa daripada topik 1 sampai topik sekarang ni semuanya berkaitan antara satu sama lain kan. Antara satu sama lain, even sampai sekarang pun kita masih bercerita pasal X-bar, masih bercerita pasal apa ni, S, CPY kan. Itu ada dalam topik yang ketiga kan. Cuma mungkin yang berbeza sikit, apa ni, kalau kita lihat dalam apa ni, kalau kita apa ni, yang sangat berkait, yang betul nampak jelas berkaitan dia, mungkin 3, 5, 6, 7. 3, 5, 6, 7 dia akan bersambung dengan 8, 9. 8, 9 dan last kali tu nanti topik last tu dia topik yang last tu dia macam conclusion tu semua topik yang kita belajar. Topik yang ke-13 tu. Jadi kalau kita pergi lagi spesifik, orang kata apa yang nampak beza sikit apa? Mungkin topik 1 dengan topik 2 kan. Topik 2 kuliah kendiri kan. Dia hanya bentuk jadual dan sebagainya. Topik yang pertama definisi, banyak pada jenis pemberi ubah dan sebagainya, pada definisi kan. Satu dan 2. Yang keempat tu, empat apa? Kebarangkalian. Kita belajar kebarangkalian secara, dia nampak macam terasing, tapi kita belajar tu sebab kita nak faham konsep kebarangkalian. Apa ni, konsep kebarangkalian, even selang keyakinan ni pun kebarangkalian. Untuk kita menentukan apa ni, selang-selang tersebut. Tu nampaklah dia berbeza sedikit antara topik 1, 2 dan 3. Tapi untuk tujuan peperiksaan, untuk tujuan peperiksaan, untuk apa ni, untuk katalah untuk tujuan peperiksaan, mid exam dia adalah daripada topik 1 sampai topik yang ke-7. Topik 1 sampai topik yang ke-7. Jadi setiap topik tu akan ada soalan. Setiap topik tu akan ada soalan. Apa ni, jadi kalau katalah awak kata nak skip mana-mana kan, skip tu bukan kata tak boleh lah. Apa ni, kalau kata awak skip terus, risiko tu adalah. Risiko tu ada untuk awak hilang markah untuk soalan apa ni, untuk apa ni, untuk soalan dalam topik yang awak skip tu. Kalau kata untuk mengurangkan tu, saya rasa nak fokus yang mana? Nak fokus yang mana, saya rasa topik yang besar-besar lah. Macam 3 kan, 3, 5, 6, 7. Kalau kata nak fokus tu 3, 5, 6, 7 tu. Ada 4 topik tu. Tapi setiap topik tu dia ada soalan. Topik 1, topik 2, topik 3, topik 4, topik 5, topik 6, topik 7. Maksudnya walaupun agihan markah tu tak sekata lah. Sebab apa, setiap topik tu kan dia tak sama berat. Topik 1, topik 2 tu dia mungkin mudah. Mungkin mudah compare dengan topik lain secara relatif kan. Sebab setiap topik tu dia ada susah masing-masing. Bilangan soalan topik 1, topik 2 tu mungkin yang paling kurang lah berbanding dengan topik-topik yang lain. Jadi kalau awak fokus kat topik tu saja, ataupun awak tinggalkan terus, dia mungkin boleh kebarangkalian awak akan dapat markah yang bagus tu rendah lah sikit kan. Sebab awak ambil risiko lah. Awak ada awak akan fokus pada topik-topik yang kena pastikan topik awak study tu awak boleh jawab terus. Ini dari segi strategi belajar lah. Strategi belajar yang mana kan. Sebab kita rasa kalau dalam belajar ni pun orang kata nak dapat A tu tak semestinya 100% kan. 80 pun A, 100 pun A kan. Cubalah pastikan at least dapat 80. Tak semestinya terjawab semua soalan. Tapi nak jawab soalan tu tadi, memang setiap topik tu memang ada dia punya orang kata perlu tahu. Memang perlu tahu. Itu beza matematik dengan statistik. Matematik tu topik dia pun 7 je. 7 topik. Tapi statistik ni dia banyak lagi. Dan memang begitulah. Inilah yang paling yang telah dikompreskan, yang orang kata memang dia agak mencabar sikitlah. Kalau bagi saya dia agak lebih mencabar daripada matematik. Banyak perkara yang perlu tahu kan. Okey, ada lagi? Yang lain? Cuma harapan saya, sebab kita kali ni exam kita lambat, ujian pada minggu yang kita jumpa, kita akan ada 3 minggu terakhir tu kita berjumpa kan. Jadi perjumpaan kita yang pertama tu adalah untuk ujian. Kalau saya ikut saya punya perancangan,
sebelum kita ujian tu saya dah habis, kita hanya akan tinggal satu ataupun satu topik setengah pada dua kuliah yang terakhir tu. Jadi oleh kerana saya jangkakan minggu depan kita habis topik yang ke-7 and then kita boleh masuk topik yang ke-8. Jadi awak ada banyak masa untuk untuk mengulang kaji, membuat latihan, terutamanya pada pelajar-pelajar yang pelajar-pelajar, ada kumpulan pelajar yang mendaftar lambat kan, bukan sebab masalah-masalah teknikal, mungkin masuk kelas lambat, ada yang masuk kelas pada minggu ke-3 ke-4. Saya ambil kira juga semua tu. Dan sebab saya rasa ada rasional dia saya lewatkan ujian tersebut. Tapi masa yang saya yakin semuanya ada masa yang mencukupi lah. Cuma awak kena susun ada punya masa. Take time. Untuk kalau kata kelas kita, even kelas kita yang bersemuka pun, video kelas untuk saya rasa setiap topik, hampir setiap topik semua video tu ada. Anda boleh lihat video tu saya letak dalam YouTube dan dia memang perlukan masa lah. Perlukan masa untuk anda hadam, untuk anda terima, untuk faham. Orang kata belajar, cuba ikut flow. Ikut flow dan take time. Jangan, ini bukan kursus orang kata untuk belajar 24 jam. Kata walaupun mungkinlah kalau satu topik tu perlukan katalah 3 jam. Dia bukan bermaksud 3 kali 7 21 Maksudnya kalau anda belajar satu hari tu semuanya dapat tak, dia mesti sikit-sikit. Mesti sikit-sikit sebab otak kita ni pun dia perlukan masa. Dia punya proses dia kena belajar, dia tak tahu, dah kena tahu, kena buat ulang dan dia perlukan masa. Dia perlukan perlukan masa untuk diulang perkara tersebut supaya anda boleh nampak. Okey. Ada soalan lagi? Ada doktor, okey. Okey, kalau tak ada, saya rasa saya berhenti setakat ni dulu. Okey, untuk minggu depan kita masih lagi minggu depan 23 23 saya akan sambung pada bahagian 7.6 kemudian kita ada 7.6 ni kita tabuhan yang kedua. Kemudian 7.7 populasi perkadaran and then tinggal 7.6 dan 7.7 dan saya boleh masuk topik yang ke-8 pada minggu depan iaitu 23 hari bulan 5. Okey, kalau tak ada soalan, sila saya harap anda boleh buat ulang kaji, buat latihan yang saya bagi. Memang latihan tu banyak, memang saya letak begitu. Memang saya supaya itu dia cara untuk untuk anda dapat untuk kursus statistik ni, cuba buat. And then kalau nak minta saya semak, anda boleh convert dalam PDF dan cuma saya juga perlukan masa lah untuk semak. Jangan hantar lambat sangat lah. Kalau hantar lambat sangat mungkin saya tak dapat nak semak sebelum waktu yang sesuai. Jadi kalau tak ada soalan, itu saja untuk hari ini. Terima kasih pada perhatian anda semua. Untuk attendance seperti biasa, saya akan ambil attendance berdasarkan rekod tim secara automatik. Jadi anda sila tunggu sampailah saya end meeting untuk kelas hari ini. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian lagi sekali. Assalamualaikum, selamat petang dan jumpa lagi minggu depan. Terima kasih Cik Amin. Terima kasih. Terima kasih Cik Amin. Sama-sama.